Semayang pula ujung-ujung waktu, bukan semayang tepat waktu sangat. Baca pun laju, baca pun salah. Khusyuk jauh sekali kan. Allah suruh puasa. Puasa tapi tengah hari gosok gigi. Ada manis-manis sikit. Lepas tu mengumpat. Tengok aurat orang kan. Puasa dengan tak puasa sama je. Tengok TV, tengok TikTok, tengok zikir. Nabi kata lepas semayang tu banyakkan zikir. Lepas semayang subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu pun tak boleh buat. Buat tak tiap-tiap hari? Kadang-kadang tak sempat, kadang-kadang. Macam mana? Nabi kata lepas solat zikir Fatimah. Kan? Subhanallah 33, puji Allah. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali kan? Itu pun ada hari buat, ada hari tak buat, ada hari ingat, ada hari tak ingat. Nak puji Allah tu pun kau, orang Kedah kata nak mampus kan. Teruknya kita ni sebenarnya kan. Bukan suruh bayar ke oksigen semua, kesihatan apa, penglihatan, pendengaran tu bayar sehari 1,000. Tak. Kami yang bagi rezeki. Kami tak minta kat kau. Allah kata malah kami yang bagi rezeki makan minum. Suruh puji je, suruh ingat je kan. Pun tak boleh buat tau. Kena sedih dan malu. Malu dengan Allah kan. Sebab teruk sangat. Itu baru yang basic-basic. Semayang duha, witir, semayang tahajud, apa tu lagi jauh lah kan. Kalau yang zikir yang mudah-mudah ni pun tak boleh buat. Sebab tu lah SS, kadang-kadang SS tengah makan tengah makan tu, bila sedap sangat SS nangis. Kadang-kadang macam budak-budak, macam budak-budak bodoh kan. Kau makan-makan lah, apa-apa makan nangis. Sebab SS tahu siapa yang bagi aku makan ni sebenarnya. Bila aku lapar dia bagi makan, aku dahaga dia bagi air, aku sakit dia sembuhkan. Free je. Dia suruh zikir, suruh puji dia pun, suruh ingat, suruh puji sikit je, 1 kali je lepas solat pun kau tak buat pun. Bukan suruh bayar, bukan suruh kita tanggung kayu balak ke apa, tak. Suruh sebut subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, pujian bagi Allah, Allahu Akbar, Allah lah maha besar. 100 kali pun kau tak boleh buat. Kau tak nak buat, kau rasa tak penting, kau rasa bukan wajib pun. Nampak tak? Hamba jenis apa kau sebenarnya? Allah kalau dia kenal orang tu dan dia sayang, tak payah cakap apalah. Satu dunia kecam hina dia pun, kalau Allah dah kenal dan sayang orang tu, macam itulah kalau orang tak kenal Allah, dia akan sangka buruk dengan Allah. Apalah dosa aku sampai diuji macam ni amboi kan. Apalah salah aku, apalah dosa aku sampai diuji macam ni. Kenapa aku yang kena ujian macam amboi kan. Besarnya kau sampai tak boleh diuji langsung. Sebab tu beza kena kenal, kena belajar. Tu yang orang dah sebut ma'rifatullah tu. Kena belajar.